Apa pening kepala sangat dia punya terma dan syarat untuk bateri saja. Korang beli Pro 2 Myvi je lah. So guys, topik masih lagi panas iaitu pelancaran Pro 2 QVE. Dan seperti sedia maklum, bateri tak disertakan sekali dengan harga RM80,000. Jadi kalau korang betul-betul berminat nak beli Pro 2 QVE ni, ini beberapa terma dan syarat yang korang patut tahu sebelum korang nak beli. Jadi yang pertama, harga bulanan bateri ni ialah RM275, tak termasuk SST. Kalau termasuk SST, harga dia jadi RM297. Dan kalau korang nak sewa bateri dia pula, kena ikat selama 9 tahun. So kali 9 lebih kurang dalam RM70,076. Dan lepas tu pula kena bayar on time, jangan lebih daripada 5 hari bulan. Kalau tak, nanti saya akan cerita. Lepas tu loan dengan bayaran sewa bateri ni pula tak perlu bayar asing, bayar terus ke bank. Nanti bank dengan Pro 2 tu akan pandai-pandai lah diorang asingkan sendiri. Itu cerita kalau korang buat loan selama 9 tahun. Dan kalau korang buat loan selama 5 tahun, balance tu dalam 4 tahun tu korang boleh terus bayar direct ke Pro 2 melalui dia punya physical app ataupun melalui platform pembayaran lain. Dan satu benda yang paling cikinya ialah korang kena buat upfront payment. Macam korang nak sewa rumah, korang kena bayar 3 bulan awal. So macam ni 297 tu, okay, kali dengan 3 dah, dalam RM891 untuk first payment pembayaran nak sewa bateri dia. Dan kenapa dia orang buat 3 bulan upfront payment ni? Konsep dia sama macam korang menyewa rumah. Misal kata korang dah nak keluar daripada rumah lah, contohnya dia akan guna 3 bulan upfront payment ni sebagai bayaran bulanan. Korang tak perlu bayar 3 bulan yang terakhir tu. Jadi sepanjang korang menyewa ni, bateri health dia kalau turun ke 70% ke bawah, Pro 2 akan tanggung 100% untuk tukar ke bateri yang barulah, tapi dengan syarat tiada tunggakan. Okay, sekarang ni situasi kalau korang tak bayar bulanan bateri. Kalau korang tak bayar selama 2 bulan, Pro 2 akan remotely deactivate bateri daripada jauh. Kalau masuk bulan ketiga korang tak nak bayar juga, Pro 2 akan terus batalkan kontrak dan akan terus pick up bateri tu, ambil semula. Dan proses masa nak ambil pun kena pastikan bateri dalam kereta. Kalau tak, Pro 2 boleh tuntut kos pengangkutan ke, nak kena tunda kan. Tambah lagi lah, kau dah tak bayar bulanan, lepas tu kena tambah kos papasan lagi. Dan last ni mungkin ramai tak suka, waranti kereta dan juga perjanjian sewa bateri akan terbatal kalau korang buat e-hailing ataupun buat p-hailing. So guys, itulah saja beberapa perkara tentang BAAS ataupun Battery as a Service daripada Pro 2. Adakah benda ni senang, mudah je, tak ada masalah, ataupun rasa macam complicated lah? Korang boleh komen di bawah.